Cik Yam, tolong cari kat area chain rumah corner ada tak? Kat mana tu Cik Yam? So unit kali ni bukan setak kat corner, depan padang lagi. Oh, nampak? Facing open, depan padang. Siap ada parking dah kereta depan. Kereta boleh parking dalam rumah, luar rumah. Apa best lagi? Unit depan padang, corner lot lagi. Cik tengok tanah dia. Nampak? Keluasan tanah properti ni adalah 2,292. Ada 3 bilik, 2 bilik air. Bestnya, rumah ni kalau you beli dah tak payah nak buat apa-apa dah. Jom kita tengok dalam rumah. Pasu itu sudah retak, Cik Yam. Ada unit corner tak? Mestilah ada. Unit yang Cik Yam bawakan kali ni betul-betul berada di Taman Cheng Jaya, Cheng, Melaka. Unit kali ni merupakan unit corner lot teras setingkat dengan berstatuskan leasehold bumi lot. Keluasan unit kali ni ialah 2,292 square feet. Unit ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Specialnya unit ni lagi dah siap fully renovate tau. Nak tahu ke apa yang owner renovate? Nanti Cik Yam tunjuk satu-satu, okey? Bila cakap unit ni unit corner je, anda dah tahu dah yang unit ni mesti ada tanah kan? Tapi kawasan tanah unit ni luas sangat-sangat tau. Anda boleh pelbagaikan nak buat apa dekat kawasan ni. Anda boleh tahu kalau nak buat mini kebun dekat sini. Nak tanam cili ke, pandan ke, serai pun okey juga. Nak cantik lagi, buat kolam ikan hiasan kat sini pun cun juga tau. Nak pula letak gazebo. Boleh lah yang petang-petang dekat sini. Jom Cik Am tunjuk bahagian dalam pula. Inilah dia ruang tamu unit ni yang sangat sesuai kalau anda nak gunakan konsep minimalis. Cantik kan? Nak letak TV boleh, set sofa pun boleh. Nak tambah dengan pasu bunga pun okey. Cik Yam, bilik master muat ke nak letak katil dengan almari? Jangan risau, muat je. Nak letak meja solid pun boleh tau. Nak pula, bilik ni dah siap attach dengan bilik air yang cantik ni tau. Cantik kan? Jom Cik Am tunjuk ruang tamu kedua yang owner jadikan sebagai ruang makan. Simple but nice kan ruangan ni? Bilik lain pun muat tau kalau nak letak katil dan almari. Nak buat walk-in closet pun okey. Macam yang anda nampak, unit ni sesuai sangat kan kalau nak buat investment. Tadi Cik Am cakap unit ni ada 2 bilik air kan? Satu lagi dekat mana ya? Menariknya bilik air kedua ni tersorot sikit sebab betul-betul di antara dapur dan bilik ketiga. Nampak cantik kan bilik air kedua ni? Bahagian dapur unit ni pun dah siap ada dengan tabletop tau. Kalau nak simpan barang, letak je dekat bawah tabletop ni. Unit ni masih lagi dalam keadaan yang baik. Cantik pula tu. Nak pula unit ni unit corner. Tak nampak macam unit subsale langsung kan unit ni? Nampak? Unit ni memang sesuai sangatlah kalau anda nak buat investment ataupun nak buat duduk sendiri. Korang yang ambil rumah ni dah tak payah nak buat apa-apa dah. Dah siap semua sekali. Tinggal bawa anak bini dah cukup cantik. Lighting dah cantik. Rumah pun nampak mewah. 3 bilik, 2 bilik air. Tengok lantai pun dah cantik. Ada 2 ruang tamu. Kalau tetamu datang boleh duduk sini. Kita yang family ni boleh lepak-lepak kat dalam. So jom tunjuk dapur pula lah. Inilah ruangan yang mak-mak paling suka. Ayah punya ruangan kat depan. Mak punya ruangan biasa kat dapur. Dapur pun dah besar. Dah siap ada tabletop. Dah tak payah nak pening-pening keluar duit. So, siapa yang belum subscribe video Cik Yam, jangan lupa tekan subscribe dan like, komen. Sharekan dengan kawan-kawan you all. Adik-beradik supaya yang tengah cari rumah corner tu nampak video Cik Yam. Jom kita ke next video. Bye! Apa best lagi? Corner lot lah macam biasa. Tak boleh corner lot macam biasa. Meanwhile,